darah mati, sel-sel darah mati yang 4 hingga 5 pint yang terdapat dalam badan kita. Badan kita ni mengandungi 4 hingga 5 pint darah. Darah ni hanya hidup 3 bulan ya, tuan-tuan. Selepas 3 bulan dia akan mati, dia akan naik di bawah kulit. Kemudian dia akan buat sel darah baru, berganti pula dengan sel darah baru 4-5 pint. Lepas tu 3 bulan dia akan mati pula, dia akan naik ke bawah kulit. Kemudian lepas tu dia ada ganti pula darah baru. Darah baru pun tepat 3 bulan dia akan mati pula. Jadi kalau setahun kita kira dia akan jadi 4 kali darah mati, sel darah mati yang terdapat badan kita ni yang naik di bawah kulit. Cuba tuan-tuan bayangkan, di bawah kulit kita ni mengandungi kelenjar-kelenjar, yang mana peranan kelenjar-kelenjar ni untuk support sistem dalam badan kita. Nak pasti kita sihat, nak pasti jantung kita sihat, nak pasti buah pinggang kita sihat, nak pastikan paru-paru kita sihat, nak pastikan limpa, hati, semua usus-usus kita sihat.